1. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza dianggap penyanyi Malaysia paling legenda di Indonesia. Beliau mula dikenali sejak akhir 90-an melalui lagu balada seperti Cindai dan Bukan Cinta Biasa yang sering diputarkan di radio Indonesia. Siti juga kerap muncul dalam rancangan TV besar Indonesia, konsert bersama artis tempatan, malah diangkat sebagai simbol muzik serumpun. Di Indonesia, nama Siti sinonim dengan suara emas dan keanggunan Melayu. 2. Amy Search merupakan ikon rock Malaysia yang sangat dihormati di Indonesia. Lagu seperti Isabella menjadi fenomena besar dan masih popular hingga hari ini. Amy sering dijemput ke konsert dan festival rock di Indonesia. Malah peminat di sana menganggapnya sebagai legenda rock Nusantara, bukan sekadar artis Malaysia. 3. Ron Palarai. Ron Palarai dikenali sebagai pelakon Malaysia paling berjaya menembusi industri filem Indonesia. Beliau membintangi filem-filem besar Indonesia seperti Ada Apa Dengan Cinta 2, Pengabdi Setan dan Gundala. Ron dipuji kerana lakonan yang berkualiti tinggi dan sering diberi watak penting, menjadikannya pelakon Malaysia yang benar-benar diterima dalam industri Indonesia. 4. Ashraf Sinclair. Ashraf Sinclair sangat dikenali di Indonesia sebagai pelakon, pengacara dan personaliti TV. Beliau menetap lama di Indonesia dan membintangi banyak sinetron serta filem tempatan. Perkahwinannya dengan Bunga Citra Lestari menjadikan beliau figura yang sangat dekat di hati rakyat Indonesia, sehingga pemergiannya mendapat liputan besar dan penuh emosi. 5. Miller Khan dikenali di Indonesia sebagai pelakon sinetron popular. Beliau aktif membintangi drama bersiri Indonesia dan sering memegang watak utama. Miller berjaya membina kerjaya sendiri di sana sehingga ramai penonton Indonesia tidak sedar beliau sebenarnya berasal dari Malaysia. 6. Chu Kin Wah mendapat pengiktirafan di Indonesia melalui filem dan siri bergenre berat dan berkualiti tinggi. Lakonnya dalam karya seperti The Raid 2 dan beberapa produksi Indonesia lain dipuji kerana watak yang kuat dan berkarisma. Di Indonesia, beliau dikenali sebagai pelakon karakter berkaliber antarabangsa. Lain 7. Nur Fazura. Nur Fazura dikenali di Indonesia sebagai pelakon dan penyanyi Malaysia yang aktif melebarkan sayap ke pasaran Indonesia. Beliau membintangi filem Indonesia seperti Ayat-Ayat Cinta 2 dan terlibat dalam kolaborasi muzik bersama komposer Indonesia. Fazura juga secara terbuka menyatakan minat untuk berlakon sinetron di Indonesia kerana pasarnya yang besar menjadikan namanya semakin dikenali dan relevan. Inilah 7 artis Malaysia yang bukan saja terkenal di tanah air tetapi berjaya mencipta nama dan dihormati di Indonesia. Bukti bahawa bakat Malaysia mampu menembusi pasaran serantau dan antarabangsa.